Kita dapati enjin motor dia, wataupun dia ada leaking. Coolant 100%. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita ada sebuah Honda Accord. Honda Accord ni, ono kopling, ada Y-brake. Masa kita tekan tu ada gegaran di steering dan di dashboard. Selepas kita checking, kita dapati enjin motor dia kurang cantik. Dia sepatutnya motor dia tinggi lagi, dia rendah. Selepas kita proses pemasangan enjin motor ni, kita jumpa beberapa perkara lagi. Sepertinya water pump. Bila kita tengok kepada mata kasar ni, dia ada apa-apa masalah berlaku. Selepas kita tengok, kita dapati ada air melitik di lubang ni. Lubang bearing lah. Kita bagi tahu kepada customer water pump dia ada leaking. Customer proceed, ada masalah kita buat. Dan satu lagi kita jumpa berlakunya leaking di o-ring. Salah satunya o-ring VTEC, o-ring gasket dan camshaft cap. Mana vakar gasket tu tiada bocor, kita bagi tahu kepada customer pakar dulu selama mana dia bertahan. Selepas tukar water pump tu, kita suggest kepada owner kita pakar coolant 100% untuk mengelakkan kebocoran berlaku seperti water pump saat ni lah. Ni keadaan enjin dia sebelum kita basuh lagi. Akan kita buat video selepas kita basuh lepas ni. Kalau mana ada masalah enjin leaking ke, macam penyakit kereta ni, enjin motor bermasalah, water pump air sistem dia bocor, boleh jumpa lah Azing DMF Auto. Kapo-kapo lacak.